Ni limited tau, limited time je. Aku dapat satu pack daripada Monster. So kalau kau nak tahu sempena dengan Hari Bapa ni, daripada 11 sampai 30 Jun 2026, filem Papa Zola The Movie yang jadi fenomena dulu sampai 69 juta tak silap aku jumlah kutipan akan ditayangkan semula. So kat dalam filem tu korang akan dapat tengok ada babak tambahan, ada teaser trailer untuk filem Boboiboy Movie 3. Lepas tu ada babak tambahan untuk Otoy. So aku nak share dengan korang Monster Galaxy Card eksklusif yang korang boleh dapatkan dekat pawagam terpilih. Kad apa aku pun tak pernah tengok. Ni baru dapat. Macam mana rupa kad dia. So ni dia. Ada 3 kad dalam ni. Lawa man. Ada Papa Zola, ada Pipi Zola, Mama Zilla. Okay, so 3 kad ni kad eksklusif sempena dengan Hari Bapa, tayangan rerun balik filem Papa Zola The Movie. Ni limited tau, limited time je. Korang boleh dapat kad ni dan boleh tengok cerita Papa Zola The Movie tu dekat pawagam. So pergi tengok kat pawagam filem Papa Zola The Movie rerun sampai 30 Jun je man. Nyaman.